Ya, bersama dalam Pro Rajab. Hari ni saya lama gila tak buat video YT pada kali ni. And kali ni saya akan buat video review barang paling rare. Dan bagi saya cerita tu Sentai. Saya rasa siri Sentai lah. Kali ni saya akan review Sentai, bukan berkemah Kamen Rider. Jadi saya akan iaitu Sentai. Datang sini. Osama Sentai King Oja DS Oja Calibus. Jadi saya teringin gila dan tergila-gilakan benda ni sebenarnya. Jadi saya berharap korang enjoy sebab saya punya video baru kali ni. So pedang ni Oja Calibus nak cecah dalam 200.5, tak pun dia macam 230 macam tu. Dia ada yang mahal, ada yang murah. Saya terima kasih kepada Amino kerana saya telah membeli yang paling murah sekali. Tapi saya tak tahulah marketplace lain dia murah ke mahal. Ada yang mahal, ada yang bandai Jepun punya ori. Ini pun kira ori jugalah bagi saya. So kiranya saya ada Sentai yang bertemakan rewa kali ni. Rewa lah. Rewa. Jadi bukan tu saja rewa, ada lagi rewa. Ini adalah Osama Sentai King Oja. Saya tak tahu tahun bila, 2023 atau 2020. I'm not sure lah, tak tahulah. Saya rasa 2020 atau 2023, saya tak tahu. Kalau korang tahu, korang boleh drop komen di bawah. Sebab saya tak tengok cerita dia, disebabkan saya minat gila pedang dia daripada zaman sekolah saya minat. So tanpa bercakap panjang, kita ni, kalau korang suka video ni, korang tekan subscribe, korang share, korang like, korang share, korang tak komen bawah. Saya review apa, jadi saya akan review sekarang. Okay geng, so Oja Calibus ni merupakan item Sentai yang paling tak ada item sangat. Tak ada beberapa item. Contoh macam Zyuranger. Apa lagi lah yang saya ingat item apa lah dia yang pakai banyak item tu. Sekejap. Saya ingat Zyuranger saja. Sebab banyak Sentai, korang boleh bagi tahu komen. Sebab saya tak gemar Sentai. Saya memang gemar Kamen Rider. Ni kali ni saya terpukau dengan Sentai yang lama ni. So let's go, kita buka dia punya on off switch dia di belakang geng. Okay, so kita buka. Okay. Dia punya speaker dia kat sini. So kita buka, dia keluar bunyi Oja Calibus. Okay, so kita tutup balik. Kita tengok lampu LED di sana. Woi, lawa. So kita pun dah aktifkan, kita dah hidupkan dia punya pedang dia. So ini adalah pedang Oja Calibus yang bernama yang mana dia bertemakan Sentai berdasarkan raja lah saya. Tapi cerita tu, saya rasa kan cerita tu macam untuk orang dewasa. Sebab cerita tu dia berasaskan politik. Saya tak tahulah. Dia macam contoh, dia ada Sentai yang masing-masing lah punya tempat. Dia tak sama macam Gozuja ke. Dia tak sama tempat sebab dia tak bersatu. Dia macam politik sikit cerita tu. Jadi bagi saya, okay, mari kita aktifkan. Kita main dulu ni. Warna biru, kuning, purple, putih. Last kali merah. Okay, so kita akan main Kuwagata Oja. Kuwagata, ini tombol saya pun, saya pun first time. Okay guys, mari kita okay buso. Okay. Lama pula saya video ni panjang. Okay, suka pasukan ni. Wih, okay buso.
Tak nampak. Wih. Stay. Alamak, Mike. Okay. So, cara nak buat finishing dia ada finishing tersebut lah. Okay. So, kita buat macam ni dulu. Dia akan cakap, kita buat macam ni dulu. Biasa dulu. Okay, biasa dulu. Okay, dia biasa macam serangan pedang. Mari kita tarik dia punya janggut dia, tak pun tanduk dia. Wui. Okay, lepas tu kita tekan yang button kat sini, trigger. Gila, be. Ha! Wui. Nice item ni. Okay. Lepas tu kita ada lagi satu serangan. Yang mana serangan ni ada Oja finish. Dia macam ni saya baru teringat dia kena tekan trigger ni lama-lama. So apa berlaku kalau kita tekan lagi sekali? Okay, dia sama. Okay, mari kita tekan lama ni. Oh, dia OG charge. Dia tengah charge. Okay. Ha! Wow! Wih! Dia macam tu finishing dia. Saya tak tahu finishing dia, so saya rujuk dekat YouTube. Yes, jujur saya tak tahu. Okay, ini baru saya tahu. Okay, so kita main yang warna biru pula. Biru pula kita main biru pula Okay, let's go. Tombo. Okay. Okay, musuh. Weh. Tombol. Oja. Ni tombol. So, tombol ni dia ada masing-masing. Okay. So, let's go. Kita buat finishing dia seperti biasa. Okay. Kita tekan trigger. Okay, trigger dia macam biasa. Dia ada lampu berwarna je. Okay, so let's go to kita press lama-lama. Ha! Finish! Wui, gepak. Wui. Dia sama je. Okay. So, kita buat yang kuning, iaitu apalah, nanti kita dengar lah saya. Okay. Let's go. Camel Curry. Okay, musuh. Lampu RGB siap. Boleh lah ni. Boleh jadi lah ni barang ni. Wey. Okay, so kita buat macam biasa lah finish dia. So, kita bila tekan trigger nak lawan dengan monster. Alright. Okay, seperti biasa dia warna saja. So, menarik di situ. Okay. So, kita buat finisher dia. Okay. Tekan trigger lama-lama. Jangan. Lupa. Tak apalah. Sama je. Wih. Ha! Oh, Jafar. Wih. Cuba kalau kita buat macam ni. Sekejap, macam mana? Oh, tak. Silap. Saya salah. Tak apa. Okay, sekarang ni kita main apa tu nama dia? Papillon kot. Okay. Rasanya lah. Sekejap lah.
Kita tak payah beraksi. Ya ada. Ha. Oh, okey. Oh, okey. Okey, kita buat finisher dia, tekan ni macam biasa. Bersama je warna. Bagi saya menarik je. Wih. Finish. Style. Okey. So, terakhir iaitu hitam, tapi warna dia putih lah. Hitam mana ada warna kan? Logik lah, mana ada hitam mana ada warna, putih lah kan. Okey, so kita main yang lebah lah. Saya panggil lebih lah. Okey. Apa nama dia awak ni? Oh, Hirashi. Okey. Ogabuso. Hirashi. Oh, ja. Oh, ni Kabuken. Okey. So, kita tekan trigger lama. Macam biasa, dia tak ada warna. Oh, dia tak boleh tekan banyak kali lah. Okey lah. Menarik sebenarnya. Nanti kita akan tunggu video pengakhiran saya Henshin King Oja secara fast hands. Jadi geng, sampai situ je lah video dia. Bagi saya kan, item ni memang menarik. Kalau korang dapat murah, korang betul-betul berpeluang korang dapat luck. Yang penting sekali korang berrajin dan gigih, okey? Jadi bagi saya suka Sentai ni. Tak tahulah, bun je. Bun je Kalau korang nak saya bun je pula. Apatah lagi Gozyuja pun Sentai favourite saya tau. Yang baru ni tau. Tahun ni tau. So bagi saya, okey, memang nice kalau korang ada lah. Kalau korang berpeluang untuk dapat. Tapi okey lah geng, saya tak tahu nak cakap apa. Okey lagi, apa dah video tu pada kali ni. Kalau korang suka video ni, korang terus subscribe, korang like, korang share, korang tak apa komen bawah. Apa lagi korang nak saya review barang pada seterusnya. And kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Henshin Lu. Ogabuso. Ogabuso.